video kali ni kita nak cakap tentang rutin harian. Okay, most of the time kebanyakan yang saya baca, orang yang boleh disiplin ataupun orang yang percaya, most of the time dia akan banyak manage dia punya rutin harian. Meaning to say, dia tahu setiap hari apa perkara yang sepatutnya dia buat dan dia sangat disiplin. Okay, that's why lah saya buat sendiri self challenge. Buat je video, berani bercakap macam ni kan, posting without any expectation like macam nak banyak view ke, orang nak follow ke, apa ke, tak ada. Saya buat tu because of diri saya, self challenge diri saya kan. So kesan dia kan, saya lebih rasa macam satu hari mesti kena buat video juga. Cumanya semalam saya tak buat video sebab semalam I was too exhausted, penat sangat-sangat sebab saya ada perkara yang lebih penting. So nak relatekan juga macam mana kita nak, orang kata apa, lebih yakin dengan rutin harian kita tu. Kita kena tahu bezakan jugalah apa perkara yang penting dan apa perkara yang tak penting. Sebab kalau kita sejenis manusia yang main terima je semua tu kan, at the end of the day kita tak boleh nak bezakan mana perkara yang penting dan mana perkara yang tak penting yang perlu kita lakukan pada hari tersebut. So untuk anda lebih yakin dengan diri anda sendiri, yakin dengan kelebihan yang ada, yakin dengan kepakaran, skill, kemahiran yang anda ada setiap hari, the keywords dia adalah perlu konsisten dalam melakukan, buat yang terbaik untuk diri anda sendiri. Lepas tu try jadikan dia sebagai habit, sebagai rutin harian. So dari situ nanti anda akan lebih konsisten dan lebih disiplinkan diri anda. By hook or by group, you kena buat juga video. Contoh macam saya lah, saya buat self challenge, buat video kan, by hook or by group, buat juga video. Macam tu. Okay, so I wish you all the best in whatever you do.